Assalamualaikum geng. Okay, hari ni nak buka tensioner, nak tukar V-belt untuk Pro 2 Beza ni. Okay, kalau boleh nampak. Okay, untuk tensioner ni dia ada dua je skru. Belah belakang ni satu. Okay, dan dekat sini satu. Saiz 12. So kita buka, kena longgarkan skru ni dulu. Lepas tu kena keluarkan belting lah. Okay. Okay, cara nak keluarkan belting jap. Okay, pakai je spanner 14 ni. Sorry geng, enjin tengah panas. Okay, selit je dekat tensioner ni. Okay, ni ni tempat adjust tensioner lah. Nak tegang ataupun tak. Okay. So, dia tolak dan nampak lah tensioner tu gerak. Okay, kalau tensioner dia dah gerak, boleh nampak belting, kendur, dan ni tegang lah, tegang dan kendur. Okay, so tolak ni, keluarkan belting lah. Okay, senang je. Okay, so jom kita keluarkan belting dulu. Lepas tu kita buka tensioner ni. Okay, so ni tensioner baru lah. Dua skru je, sini satu, sini satu. Ni untuk adjust tensioner ni lah, tegang ataupun tak lah, kendur ataupun tegang lah, untuk pasang belting. Ni belting lah, wheel back. Okay. Okay geng, untuk diagram wheel back Beza ni macam ni. Okay, kompresor pergi ke main pulley, dia pusing balik, dia naik ke tensioner, dia pergi ke alternator, lepas tu dia pergi ke water pump. Okay, macam ni lah diagram dia. Okay, skru yang bawah ni boleh access daripada bawah pun boleh. Nak senang kan, daripada bawah lebih senang lah, sebab atas tu dia banyak sempit lah, ruang sempit sikit lah. Kalau bawah ni kau buka je, korang buka je cover kat tepi ni, dah boleh nampak lah daripada tepi. Tapi korang kena baring sikit lah. Okay, baring sikit bawah kereta ni. Okay, so dah boleh buat keluar wheel belt ni. Tengok ni, ni yang original punya ke? Ni yang original punya, tak pernah tukar lagi. Kereta dah masuk 9 tahun lah. Kalau tengok pun dah seram lah. Ni yang baru lah. Ni yang baru. Kita buka 2 biji skru. So ni tensioner lama, ni tensioner baru. Okay, tensioner baru dah masuk. Sebaiknya korang test dululah kedudukan spanner sebelum korang tarik belting nanti. Sebab kalau dah masuk belting nanti baru nak setting spanner memang susah. So macam aku kedudukan macam ni lah, daripada bawah. Okay, tarik habis. Okay, dengam kat situ je. So boleh lah selit belting nanti. Okay, so jom pasang belting pula. Okay, belting baru ni korang selit dulu dekat alternator daripada atas ni, dan hulu ke bawah lah, baru senang lah. Okay, kalau kau nak hulu daripada bawah pun tak ada masalah, tapi jauh lah nak travel tangan kau. Tangan dah sempit kat sini. So selit dulu kat sini, lepas tu baring lah, pasang daripada bawah. Okay, bila kau dah selit macam ni daripada atas, masuk kepada tensioner, pada pulley, dan last sekali kau nak selit kepada kompresor ni. Ni part yang paling susah sikit lah, sebab kau kena tarik tensioner tu. Okay, kau kena tarik, lepas tu kau kena sarung. Ni sebab belting ni belting baru, tensioner baru, dia memang berat sikit. Dan belting ni
memang dia tak regang lagi kan. So dia memang fit je nak masuk. So ini struggle sikit lah kalau kau nak buat. Okay, jom. Okay geng, alhamdulillah dah masuk. Belt pun dah tegang elok. Masuk. Tas pun masuk. Tensioner pun okey. So settle lah pasang belt. Macam tu je geng. Tapi part sini agak struggle lah. Kalau korang tak biasa, memang struggle nak masuk. Okay. Kalau korang ada cara lain, boleh share-share lah untuk tambah ilmu. Boleh manfaat kat semua orang. Okay. Okay geng, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Okay, dah siap pasang.